akal. Cuba tuan-tuan buka lah dekat YTube tu. Tuan-tuan buka, tuan-tuan tengok macam mana orang Kristian itu dia kalah hujah dengan scholar-scholar Islam. Scholar-scholar orang-orang Islam yang memang di-train ya untuk menjawab persoalan-persoalan daripada orang Kristian, orang Yahudi dan sebagainya. Dia orang tak boleh jawab kan. So kita menang atas hujah, itulah dia agama. Kita bukan boleh main cerita mimpi. Kau tak boleh main tu, aku mimpi. Tak ada mimpi, sorry. Mimpi tu untuk kau seorang. Kalau kau nak berhujah, kau mesti kena ada dalil. Tuan-tuan tengok macam mana ya orang-orang di kalangan bekas-bekas orang Kristian kadang-kadang. Dia orang ni pula dulu bekas-bekas padri. Dan dia orang ni memang ada ilmu tentang agama Kristian. Dan dia orang jadi pening. Dia orang tak dapat jawapan. Jadi bila dia masuk Islam, dia dapat semua jawapan. Jadi kalau ada orang Kristian yang biasa-biasa ni jumpa dengan dia orang, dia kata, kau tak payah temberang aku lah. Betul tak kau tengok dalam kitab sekian-sekian chapter sekian dia kata gini. Betul tak? Pening kepala dia orang nak jawab dengan ustaz-ustaz jenis macam tu. So kita menang hujah, tuan-tuan. Jadi kalau anda kata kita bergaduh ataupun kita tidak mengiktiraf agama dia orang, tidak mengiktirafkan apa kepercayaan dia orang, dan kita ada kepercayaan kita rasa kita betul, dia rasa dia betul, dia rasa dia betul kan. Jadi kalau kita berhujah, tuan-tuan, kita akan dapat beri hujah yang ada dasar dan ada logik dia dekat situ. Yang tidak dapat dibawa oleh agama-agama yang lain. Ya. So, bila dalam keadaan macam tu, tuan-tuan, ya, siapa yang nak mengadili? Siapa yang nak memberi hukuman tentang ketiga-tiga yang duk balah ni, tuan-tuan? Ada seorang artis sebarkan ayat wama ramaita idza ramaita walakinna rama, dan rezeki dia melimpah ya. Itu antaranya lah Kak Syima kan. Antaranya lah kan. Supaya rezeki melimpah. Padahal tak ada kena-mengena pun ni pasal rezeki kan. Ya, apa yang kau lempar ketika kau lempar, tapi Allah Ta'ala pun lempar juga kan. Lepas tu tiba-tiba lempar apa? Lempar panah. Bukan rezeki. Tiba-tiba rezeki banyak. Mana pun salah. Lepas tu nak menipu atas nama Allah. Allah akan bagi rezeki kalau kau baca dia. Okey, kalau betul kita terima, mana dalil? Bagi dalil. Kalau betul lah ada dalil sahih